Sarawak merupakan negeri pertama yang mengumumkan pendidikan percuma kepada rakyat Sarawak. Setakat ni, yang program free education ni, kita nampak di Sarawak ada 6,694 pelajar Sarawakian yang layak mendapat pendidikan percuma, dan diorang masuk ke universiti yang top di Sarawak. Sebagai contoh, Swinburne University Technology Sarawak, Curtin ICATS University College. Dan target kerajaan negeri Sarawak adalah untuk meningkatkan jumlah 4,000 pelajar ni kepada 10,000. Imagine satu kos 20,000. Berapa banyak dah. But the Sarawakian government is willing to spend for their own people. So, hari ini kita balik lagi kepada episod podcast Lawyer Dylan yang keempat. So, hari ini atas permintaan penonton pada minggu lepas, rasanya salah satu komen adalah, boleh tak cerita pasal politik di Sarawak. Jadi hari ini kita akan go a little bit deep lah into Sarawak punya politik. Okay, Hidayah, are we ready? So, ada beberapa isu yang saya nak update lah, sebab podcast ni kita bincangkan sebenarnya lebih kepada politik, polisi dan undang-undang. Minggu lepas kita ada cerita pasal kes Rafizi Ramli dan juga Nik Nazmi. Jadi minggu lepas mereka telah pun menubuhkan satu parti bersama, dan seterusnya diorang sebelum menyertai parti bersama telah pun meletakkan jawatan. Jadi salah satu isu tu yang kita timbulkan adalah sama ada Datuk Seri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi sekarang diorang dah resign dah, bukan lagi ahli parlimen. Jadi pada masa tersebut adakah ada timbul satu persoalan, perlukah pilihan raya kecil diadakan untuk mengisi kekosongan untuk ahli parlimen Pandan atau kawasan Setiawangsa yang dibawa Nik Nazmi? So, minggu lepas telah pun mempunyai banyak berita lah. Tapi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, telah mengumumkan bahawa tidak akan ada pilihan raya kecil lah bagi kawasan Pandan dengan Setiawangsa. Dan ini saya nak jelaskan sedikit berdasarkan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 51, di mana Rafizi Ramli telah pun mengutuskan surat meletak jawatan kepada speaker di Parlimen. Dan speaker kemudiannya telah pun mengatakan pejabat beliau telah menerima surat peletakan jawatan tersebut. Dan seterusnya speaker belum buat apa-apa lagi pengumuman, tapi SPR telah pun mengatakan bahawa pilihan raya kecil ini tidak akan diadakan. Jadi ini memang it proof lah what we have said, that kalau seseorang dipilih sebagai ahli parlimen di Malaysia dan seterusnya meletakkan jawatan selepas dia telah berkhidmat untuk tempoh lebih daripada 3 tahun, yang selebih 2 tahun tu memang tidak perlu ada apa-apa pilihan raya kecil lah. Sekiranya dia meninggal atau didapati dia jadi bankrupt ataupun telah pun meletakkan jawatan, seperti mana di dalam kes Rafizi Ramli dan juga Nik Nazmi ni. Tapi sebelum tu kan, boleh tak saya tanya, apa itu pilihan raya kecil? Okey, pilihan raya kecil ni adalah, kalau bahasa Inggeris tu kita panggil by election lah. Kebanyakannya berlaku di Malaysia. Dia boleh berlaku dalam 2 peringkat, sama ada peringkat persekutuan atau peringkat negeri. Kalau peringkat negeri ni, tiba-tiba seorang ahli DUN dia telah pun meninggal dunia. Contoh, saya rasa ada satu presiden kes lah lama di Pahang. Salah satu exco tu dia menaiki helikopter dan helikopter tu terpampas di kawasan Subang yang berdekatan dengan lapangan terbang Subang. Dan kemudiannya satu pilihan raya kecil telah pun diadakan. Jadi untuk peringkat persekutuan pun ada. Rasanya di kes tahun 2010, ahli parlimen di Batu Sapi, dia menaiki motosikal dan terbabaslah dalam satu aksiden di jalan raya. Kemudiannya kawasan parlimen dia tu terpaksa diadakan satu pilihan raya kecil untuk memilih ahli parlimen untuk mewakili rakyat di kawasan tersebut lah. Jadi itu adalah pilihan raya kecil lah yang diadakan untuk mengisi kekosongan ahli parlimen di kawasan tersebut. Jadi Speaker Dewan Rakyat yang mempunyai kuasa untuk mengumumkan kekosongan kerusi?
Betul. Sebab setiap ahli parlimen, sebenarnya speaker ni dia terpulang juga sama ada dia speaker parlimen ataupun speaker DUN. Jadi kalau yang kawasan parlimen ni, speaker DUN, speaker parlimen ni dia akan mengumumkan kekosongan kawasan sekiranya kawasan tersebut kosong lah. Okey. Okey, seterusnya kita nak beralih kepada isu yang hot sikit. Ini berkaitan dengan Sarawak. Tapi hari ini mungkin kita tidak akan masuk beberapa aspek Sarawak sebab isu atau topik semasa Sarawak ni dia memang amat luas. Hari ini saya nak memperkenalkan era pentadbiran Tan Sri Adenan Satem. Awal ni memang telah pun meninggal lah pada tahun 2017. Tapi sebelum tu saya ingin memperkenalkan siapakah dia dulu. Adenan Satem merupakan Menteri Besar Sarawak yang kelima selepas dia mengambil alih daripada Tun Taib Mahmud lah, yang telah pun menjadi TYT atau Governor di Sarawak. Tapi waktu beliau berada dalam pejabat Ketua Menteri Sarawak, singkat. Beliau hanya menjadi Ketua Menteri Sarawak sejak daripada bulan Mac 1 bulan 1 2014 sampai 2017 Januari 11. Beliau meninggal sebenarnya sewaktu beliau menjadi Ketua Menteri yang kelima di Sarawak. Dan Tan Sri Adenan Satem merupakan juga seorang peguam dan sebenarnya merupakan rakan sekelas lah dengan bekas bos saya, Datuk Alexander Khoo di Sabah. So beliau dengan Datuk Alexander Khoo, salah satu peguam senior lah di Sabah. Mereka sama-sama belajar lah, I think di Australia Adelaide. Dan hari ini saya tak nak masuk Sabah tapi lebih kepada Sarawak. So beliau berasal daripada Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu. Dan saya rasa dia juga merupakan menantu kepada TYT. Tun Taib Mahmud. Sebab itu nama beliau dicalonkan sebagai Ketua Menteri Sarawak lah. Tapi apa yang kita lihat adalah sebenarnya berlaku peralihan atau pengembangan kuasa politik dan ekonomi di Sarawak sebenarnya pada pandangan saya ianya adalah bermula daripada era Adenan Satem. Sebab kenapa? Sewaktu beliau mengambil alih pemerintahan di Sarawak sebagai Ketua Menteri, beliau telah fight lah untuk atau mengemukakan ideologi Sarawak First dan menguatkuasakan serta memperkukuhkan MA63. MA63 ni sebenarnya merupakan Malaysian Agreement 1963 dan antaranya adalah negeri Sarawak pada masa tersebut dengan Sabah lah. Sebenarnya Sabah Sarawak dia menandatangani perjanjian yang sama MA63 ni. Okey, dalam MA63 ni sebenarnya meminta lebih banyak autonomi kepada negeri Sarawak, yang mana kita pada hari ini nampak berlaku perubahan di mana Sarawak dengan Sabah dia telah pun menjadi wilayah Sarawak dan wilayah Sabah. Lepas itu dalam era Adenan Satem, Tan Sri Adenan Satem, beliau juga telah membuka lebih banyak sektor ekonomi minyak di mana dia melibatkan downstream. Okey, kalau Hidayah tak faham yang industri oil and gas ni kan, dia sebenarnya ada upstream, ada downstream. Contoh, kalau sesebuah negeri dia ada minyak, upstream tu maksudnya dia melibatkan pengalian minyak. Pengalian minyak ni maksudnya dekat kawasan dasar laut. Dia kena bina pelantar minyak untuk mengorek supaya minyak tu akan dipam keluar daripada dasar laut. Itu upstream. Downstream dia lebih kepada minyak tu dah ada sekarang. Tapi minyak tu dia adalah lebih kepada crude oil. Minyak mentah hitam. Dan seterusnya kalau downstream tu, minyak mentah hitam tu terpaksa diproses. So dia akan masuk kilang pemprosesan minyak. Sebab tu dia akan buat pemprosesan dan minyak mentah ni dia seterusnya akan dibahagikan kepada beberapa kelas lah.
minyak yang akan digunakan dalam kehidupan harian kita. Contoh, kalau minyak mentah hitam ni dia diproses, dia akan ada diesel, dia akan ada seperti Malaysia RON 95, RON 97, 100, I think ada 98. Lepas tu ada lagi minyak lain, biodiesel semua tu. Dan juga polystyrene, setengah bahagian minyak tu yang berfungsi dijadikan bahan pembuatan plastik. Ini adalah industri downstream. Sewaktu Tan Sri Adenan Satem telah mengambil alih, so beliau telah membuka dan meminta supaya ekonomi downstream minyak oil and gas ni diperkuatkan di Sarawak lah. Itu yang saya nampak. Sebab tu beliau dalam pemerintahan beliau telah membuka banyak-banyak oil refinery, petrochemical, kilang petrochemical dan LNG facility di Sarawak. LNG ni dia lebih kurang merujuk kepada industri pembekalan gas. So, contoh gas-gas masakan di rumah. Yang semua ni, Malaysia sebenarnya merupakan top 5 negara pengeksport gas. Tapi di Sarawak Bintulu adalah salah satu tempat lah pengeksportan gas. Tapi kita boleh lihatlah semua peluang ekonomi yang berkembang pesat di Sarawak inilah. Selain itu, di bawah pemerintahan Tan Sri Adenan Satem, beliau juga telah menekankan dalam sektor pendidikan bagi sekolah vernacular India dan China di Sarawak, di mana sumbangan wang diberikan banyaklah kepada sekolah-sekolah ni lah. Jadi seingat saya 10 tahun lepas, sewaktu tempoh pemerintahan beliau sering disanjung tinggi lah oleh orang Sarawak. Tapi malangnya kesihatan beliau tidak membenarkan beliau untuk terus berada di dalam pejabat Ketua Menteri Sarawak. Dan seterusnya beliau telah meninggal dunia lah pada tahun 2017. Dan pucuk pimpinan Sarawak kemudiannya beralih kepada era Tan Sri Abang Johari ataupun Premier Sarawak. Tapi sebelum kita masuk kat topik Abang Johari ni, boleh tak saya nak tanya, kita masuk balik dekat topik yang Sarawak First dengan MA 63 ni. Saya nak tahu dengan lebih lanjut tentang tu. Okey, Sarawak First ni sebab daripada pandangan kerajaan negeri di bahagian timur Malaysia, dia menganggap selama ini Sarawak tidak mendapat hasil kerajaan pungutan lah, untuk membantu dia orang membangunkan negeri tersebut. Jadi Sarawak First maksudnya dia orang akan mengambil satu pendekatan di mana kerajaan negeri lah, terutamanya di Sarawak, dia orang akan mengambil peluang ni untuk fight back whatever that the state deserve lah. Contohnya apa yang terkandung dalam MA 63. Tapi hari ini saya tak nak masuk terlampau banyak kepada aspek politik MA 63. Mungkin kebanyakannya adalah daripada aspek ekonomi, supaya kita boleh lebih fokus, sebab isu Sarawak ni dia memang luas sikit. Okey, seterusnya inilah era Tan Sri Abang Johari, yang mana Ketua Menteri Sarawak yang ke-6 sebenarnya. Tapi seperti yang saya katakan, negeri Sarawak kini telah pun dikenali sebagai wilayah Sarawak. Dan dalam wilayah Sarawak, diorang tidak panggil Ketua Menteri. Diorang panggil Premier. Premier. P-R-E-M-I-E-R. Kenapa? Sebab dah jadi wilayah. Dia tak nak sama standard dengan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia lah. Tapi tak apa, fungsi dia sama saja, iaitu jabatan Premier dan bukannya jabatan Ketua Menteri Sarawak. Okay, sini saya nak memperkenalkan dulu Abang Johari. Sebagai shortcut saya akan panggil Tan Sri lah. So Tan Sri Abang Johari ni sebenarnya lebih kepada seorang businessman. Maksudnya dia mempunyai degree dalam bisnes dengan MBA, kalau tak silap.
dan beliau telah meneruskan agenda autonomi MA 63 Tan Sri Adenan Satem. Dan selepas 2018, iaitu selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional, sebab Kerajaan Barisan Nasional juga mempunyai parti-parti di Sarawak sebelum tu. Dan selepas 2018, apa pendekatan Kerajaan Sarawak atau parti-parti politik di Sarawak adalah diorang telah menubuhkan satu perikatan parti-parti Sarawak tersendiri yang dikenali sebagai Gabungan Parti Sarawak, yang terkandung jugalah parti besar Pesaka Sarawak ni. Dan sehingga kini kita boleh lihatlah sekarang dah 2026, Sarawak seringkali menjadi kingmaker dalam pembentukan kerajaan persekutuan. Dan saya rasa strategi yang telah digunapakai oleh kerajaan Abang Johari inilah, dia sememangnya kita boleh lihat mempunyai lebih banyak kebaikan lah kepada negeri Sarawak. Dan kita boleh lihat daripada parlimen ni, GPS mempunyai 23 kerusi. Jadi waktu 2022, selepas pilihan raya persekutuan ni berakhir, kita boleh lihat tidak ada mana-mana parti perikatan yang mempunyai kerusi melebihi 122 untuk membentuk kerajaan persekutuan. Dan setiap parti, sama ada daripada Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, telah pun terpaksa terbang ke Sarawak dan berjumpa dengan Abang Johari untuk meminta dia punya perikatan lah, sama ada dia nak membentuk satu kerajaan persekutuan bersama. Okey. Tapi hari ini saya nak cerita pasal ekonomi Sarawak. Okey, pertama sekali di bawah pemerintahan Abang Johari, daripada segi sektor peralihan kepada tenaga hijau, kita boleh lihat Sarawak mempunyai pembekalan hidrogen, dan tenaga hidrogen di Sarawak ni kerajaan negeri Sarawak akan memproses dan kemudiannya akan menjual kepada negara-negara luar di Asia Utara seperti Jepun dan Korea Selatan. Dan penjualan ni dijangkakan akan memberikan 300 bilion. 300 Bilion, tapi bukan setahun lah. Daripada satu negara ke dua negara? Kepada negara-negara ni lah. Dijangkakan akan memberikan 300 bilion. Dan jangka ni mungkin lebih kurang daripada sehingga ke 2028, tapi satu dekad kemudian jumlah ni dijangkakan akan meningkat kepada 700 bilion ringgit Malaysia. So hari ini kita memang akan terkagum lah dengan pencapaian dan visi kerajaan, bukan kerajaan, wilayah Sarawak. Okey? Nanti kita akan lebih terkejut lagi. Lepas tu, kita boleh lihat kalau kepada REE, Rare Earth Element. Rare Earth Element ni dia lebih kepada mineral-mineral di bawah tanah Sarawak ni. Sebenarnya di Pahang pun ada. Contoh, kalau kita guna iPhone. So, iPhone dalam ada bateri kan. So, mineral di dalam bateri ni sebenarnya dia memerlukan mineral-mineral daripada rare earth element ni. So, bateri tu dia sebenarnya bukan satu besi atau apa. Dia mengandungi satu mineral. Pembuatan chip. Sekarang kita dengar mungkin Nvidia yang membuat banyak AI data center yang membuatkan chip. Chip itu pun memerlukan REE ni. Dan Sarawak mempunyai REE, Rare Earth Element ni, dengan kadar value lah. Lebih kurang 1.25 trilion atau bersamaan dengan 280 bilion USD. Tapi ini sekarang sebenarnya berita ni 4 hari saja. Jadi wilayah Sarawak memang dalam proses untuk diorang tidak mahu mengeksport keluar REE ini kepada negara-negara lain untuk pemprosesan. Tapi diorang nak keep it within Sarawak. Diorang nak pelabur datang ke Sarawak untuk membuka kilang. Jadi, okey, seperti yang saya katakan untuk minyak juga. So, ini adalah downstream.
pengorekan, pencarian, penggalian REE sama dengan industri oil and gas. Tapi downstream dia, maksudnya REE dah ada. Mineral dah korek. Boleh tak kita buka satu kilang? Mungkin Apple ke nak manufacture iPhone terbaru di Malaysia ke? Sebab di China memang ada juga REE. China tidak mengeksport keluar. China dia akan keep it dalam negara China. Dan dia minta negara-negara luar, contohnya Amerika Syarikat, you buka lah kilang Apple you. You buatlah you punya iPhone dekat China. Dan sebab itulah kita nampak kenapa kebanyakan top-top company Amerika Syarikat di Apple semua ni atau pembuatan laptop Intel semua tu, dia orang buka kilang dekat China. Sebab mineral tu China tak nak ekspor ke Amerika Syarikat. Sekarang Sarawak mengambil pendekatan yang sama dengan China, dan saya quote, ini adalah datang daripada Premier Sarawak, bahawa China is doing the same thing and we want to maintain the REE within Sarawak so that it can provide job opportunity untuk orang Sarawak. Yeah. Okey, seterusnya selain REE dengan itu tenaga hijau kan, Sarawak juga mempunyai mengenakan sales tax. Sales tax maksudnya cukai jualan. Okey, kalau berkaitan dengan cukai ni, sebagai seorang peguam cukai kan, cukai selepas dikutip sepatutnya kembali kepada dikutip bagi pihak kerajaan persekutuan. Tapi di Sarawak berlainan. Yang inilah datangnya MA63. Sarawak mempunyai kuasa untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk-produk minyak dan gas. Dua tu saja. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Tapi hari ini kita nampak sejak 2019, sebenarnya Sarawak mungkin lepas telah menang pilihan raya kan, telah membuat negotiation lah dengan kerajaan persekutuan bahawa kami nak ada syarikat minyak tersendiri. Dan itu kita nampak Sarawak mewujudkan Petros. Petros akan masuk nanti. Tapi untuk introduction ni, pengenalan ni, sekadar nak maklumkan, Sarawak telah pun mengenakan cukai jualan ke atas produk-produk minyak dan gas. Contoh seperti memberikan lesen pengorekan minyak, dan Sarawak mengutip royalty. Yang saya nak point out adalah kesemua pungutan-pungutan ni masuk ke dalam akaun hasilan wilayah Sarawak dan bukannya masuk kepada persekutuan. So Sarawak saja yang ada. Sarawak so far yang ada. Berdasarkan dia punya cukai jualan ordinance. Dia adalah satu undang-undang negeri. Tapi negeri-negeri lain tak ada. Sebab itulah saya rasa Sarawak yang saya katakan melalui politik ni dan kedudukan mereka sebagai kingmaker, Sarawak telah pun mengambil peluang dalam era ini sebaik yang mungkin untuk fight balik lah. That's why itu yang juga sebab kenapa saya nak memperkenalkan konsep Sarawak First dengan MA63. Dan ini juga ada satu Sarawak Corridor Renewable Energy ni, di mana Sarawak juga beralih kepada penggunaan solar panel lah, tenaga matahari lah. Ini adalah salah satu benda. Jadi nanti saya akan masuk di mana menteri-menteri Sarawak kebanyakan mereka memegang portfolio di peringkat persekutuan yang lebih kepada tenaga hijau, tenaga baharu dan sebagainya. Okey, tadi ada tunjuk pasal sales tax. Okey, 2018 hasil pungutan negeri Sarawak sebenarnya lebih kepada 6 bilion. Tapi kita boleh lihat selepas cukai jualan boleh dikenakan oleh negeri Sarawak kan ke atas produk-produk minyak, gas dan semua tu, 2019 kita nampak hasil pungutan negeri Sarawak meningkat kepada 10.5 bilion. Maksudnya 1 tahun kemudian kerajaan negeri Sarawak berjaya memungut lebih 3.5 bilion. 3.5 bilion tu maksudnya bukan juta, bilion. Dan ini kita nampak diikuti 2022 selepas COVID lah, 11.9 bilion.
Dan jumlah ni meningkat 2023 13.3 bilion. Maksudnya selepas 6 tahun ke 7 tahun, hasil pungutan negeri Sarawak berkembang 2 kali ganda. 13.3 bilion. Sebenarnya lebih daripada 2 kali ganda. 2024 adalah yang lebih peak lah. 14 bilion. 2025 13.5 bilion. Dan seterusnya 2026 sekadar bulan April saja. Just April. Maksudnya first quarter lah. Kalau sesiapa yang buat perniagaan. Sarawak memungut 3.8 bilion. Maksudnya genap 4 bilion. Kalau you darab lah. Ya, kalau kita ambil 3.8 darab 4. Mungkin tahun ni negeri Sarawak akan memungut 12 bilion ke atas. Ini belum lagi ambil kira cukai-cukai yang lain dan semuanya. Setakat April sahaja dah 3.8 bilion. Tapi kalau kita buat satu perbandingan 2026 dengan 2018. 2026 punya pencapaian daripada Kerajaan Negeri Sarawak sebenarnya dah hasil pungutan 2026 setakat 31 April ni dah nak capai pungutan pada tahun 2018. Dan ini membawa kepada kenapa Kerajaan Negeri Sarawak start to membuat pengumuman seperti pengambil alihan syarikat kapal terbang, lepas tu beli bank dan sebagainya. Semua tu tadi bawah pemerintahan Abang Jo hari tu saja. Betul. Tan Cik Alinan Sati mengambil alih tetapi meninggal pada tahun 17. Dan selepas tu, I think pertengahan 17, Abang Jo dia ambil alih. Dan sehingga sekarang lah, I rasa dia pun dah kerja sebagai Premier atau Ketua Menteri Sarawak selama 9 tahun lah. Dan kita boleh lihat di bawah pemerintahan beliau tu memang hasil pungutan negeri tu memang meningkat berbilion-bilion lah. I mean, dalam masa setahun saja. betul. Dan salah satu faktor utama sebenarnya saya nak point out adalah dia memang lebih kepada bagaimana Abang Jo dia fight untuk hak ke atas gas dan minyak. I rasa that is the starting point. Sebab kalau kita lihat ini untuk data 2026 yang saya katakan setakat 31 April kan 2026, Kerajaan Negeri Sarawak dia telah pun pungut 3.865 bilion. Tapi kita lihat pecahan dia. Cukai jualan ke atas gas lah dan minyak 1.585 bilion. Lepas tu bayaran cash daripada mungkin dia bagi lisen lah untuk extract gas 1.16 bilion. Dividen mungkin ni daripada GLC. GLC ni Government Link Company, syarikat induk kerajaan negeri lah. Pun telah membayar dividen 545 juta. Royalty daripada pembekalan air dia terima 217 juta. Pendapatan faedah dan land premium ni lebih kepada pungutan cukai tanah lah. 87 juta. Ini saya nak buat satu komen. Kalau kita lihat kebanyakan negeri, contoh Pahang ke, Selangor ke, Perak ke, Johor ke semua ketua menteri, dia akan memegang portfolio hasil dengan tanah. Sebab kenapa? Dia orang nak pungut cukai tanah. Cukai tanah every year, setiap owner memang kena bayar. Jadi, you boleh nampak, even dekat Penang, di bawah pemerintahan DAP pun, Ketua Menteri tetap akan memegang portfolio hasil ni. Dan kita boleh nampak sekarang di Penang ada isu lah cukai tanah semua tu. Tapi hari ini tak masuk Penang. Tapi saya nak buat satu perbandingan dan satu analisis. Kerajaan Negeri Sarawak sebenarnya tak bergantung pun kepada pengutipan cukai tanah di Sarawak. Even you can see royalty pungutan air 217 juta, 2 kali ganda daripada pungutan land premium ni. 69 juta untuk pungutan mungkin bayaran
hasil penjualan hutan, mungkin pembalakan ke atau apa. Dan ini pun kurang daripada dividen GLC, pungutan cukai teks, gas dan minyak dengan air. Lepas tu kerajaan bagi geran 25 juta je. So kerajaan persekutuan memang tak bagi pun wang yang banyak dekat Sarawak. Tapi mungkin dalam aspek di mana kerajaan pemimpin-pemimpin Sarawak memegang portfolio di peringkat persekutuan, itu dalam kementerian masing-masing akan ada bajet masing-masing lah. Mungkin itu disalurkan kepada agensi-agensi tertentu. Tapi sekadar geran 25 juta je. Nah, ini pun less than 1%. Mining royalty ni industri mining dekat Sarawak 145 juta. Jadi yang kita boleh lihat memang yang memberikan cukai yang lebih tinggi dan paling tinggi adalah cukai jualan. This is the factor yang membuatkan Sarawak sekarang dia saya tak nak katakan perkataan kaya lah. Tapi lebih berkemampuan. Semua polisi yang Abang Jo buat lah. Saya patut kredit sebenarnya Abang Jo and the team. Oh, okay. Dia punya team. Kalau kita lihat Sarawak kan, dia punya pemimpin tu kebanyakannya memang dah berusia. Kalau saya nak straightforward. Dan saya nampak kebanyakannya walaupun berusia 60 ke atas, tapi pengalaman adalah decades of experience. Maksudnya, dia memang telah pun memegang portfolio kementerian di peringkat negeri. Kalau di peninsula ni exco lah. Dia dah banyak exco post, lepas tu baru naik ke federal. Sebagai contoh, Timbalan Perdana Menteri. Yang amat bahagia Datuk Seri Haji Fadilah Yusof. He was from Sarawak and then become federal minister. Okey. Ini juga membawa kepada satu perubahan lah di Sarawak. Yang saya tadi ada tunjukkan, itu graf kan. Kita boleh tengok adalah memang kerajaan negeri Sarawak telah pun mempunyai hasil pungutan berbilion yang lebih banyak berbanding tahun 2018. Jadi apa yang dia orang buat dengan duit ni? Itu sebenarnya yang kita kena bagi tahu. I think the whole Malaysia has to study Sarawak as a model. Okay. How did Sarawak do? 2023, Ogos 14, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun menubuhkan Sarawak Sovereign Wealth Fund. Dana kekayaan kedaulatan sovereign ni lebih kepada kerajaan Sarawak. Sovereign Wealth Fund lah. Dan Kerajaan Negeri Sarawak 2023 telah pun meletakkan 8 bilion sebagai capital. So, 8 bilion ni kalau you letak dekat bank, you bolehlah untung dia punya kadar faedah. Fixed deposit ke mungkin 3% ke 4% ke, atau bank kemudian akan gunakan wang pergi beli atau invest. Tapi tak, kita invest sendiri. Dan konsep dia ni sebenarnya sama dengan Norway. Kalau Norway ni satu negara lah di Europe. 1087, dia orang telah membentuk satu Norway Sovereign Wealth Fund, dan jumlah yang pelaburan negara Norway pada masa tersebut telah pun berkembang sehingga kini menjadi sebanyak 2 trilion USD. Trilion. Bukan million, bukan billion, trilion. Dan dia punya duit tu sebenarnya pada masa dia orang start tu memang sikit je. Tapi setiap tahun dia orang tambah dan tambah dan tambah. Dan duit ni dia orang guna untuk melabur ke atas syarikat-syarikat Amerika yang terkenal seperti Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Facebook atau Meta. Dan duit tu sekarang menjadi 2 trilion. You tak boleh guna duit tu untuk tujuan peribadi. Contoh, you ada politician yang nak bagi sumbangan. Tak boleh. Ini untuk guna untuk bina hospital, memberikan pendidikan percuma. Sebab tu di negara Norway, kerajaan negara Norway mampu memberikan pendidikan percuma kepada rakyat dia orang.
Dan Sarawak sekarang nak emulate Norway. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang betul. Sebab, kenapa? Sarawak Sovereign Wealth Fund ni, memanglah pembangkan tu akan kata, duit ni mungkin nanti you akan guna untuk labur ke dalam syarikat ahli politik atau ahli keluarga tersendiri. Tak. Dia mengguna pakai prinsip pengurusan Generally Accepted Principle and Practices, GAPP, dan atau lebih dikenali sebagai Santiago Principle, di mana dia berdasarkan prinsip good governance. Syarikat mana yang kita labur tu perlu ada satu kriteria yang memenuhi syarat kita. ROI tu perlu ada dan sebagainya. Sebab tu saya rasa kita boleh tengoklah pencapaian negeri Sarawak ni. 8 bilion ni satu dekad daripada sekarang, dia akan double up tak menjadi 16 bilion. Mungkin 20 bilion. Sebab kita nampak memang kenapa Sarawak dia punya berita ni setiap hari, dia bukannya pasal pergaduhan isu keagamaan atau pergaduhan antara rasa semua tu. Dia lebih kepada pembangunan ekonomi, dia telah mengambil alih ini syarikat dan sebagainya. Okay, ini yang kita masuk seterusnya. Okey, yang pertama kita tengok 2024 September, Sarawak telah mengambil alih Affinbank sebagai pemegang saham yang terbesar, 31.25%, dan dia telah pun melaburkan 1.78 bilion ke dalam Affinbank. Okey. Kedua, Borneo, di mana Sarawak telah mengambil alih Maswing di bawah Mas. Dan dinamakan semula lah, dia rebrand lah sebagai Borneo lah. Dan pengambil alihan penuh ni telah berjalan sepenuhnya pada 2025 Februari. Dan diorang tahun ni kot, saya baca berita dia akan meluaskan rangkaian penerbangan ke Frankfurt, Korea, Japan, Hong Kong, Bangkok, Jakarta. Sekarang ni lebih kepada maybe domestic. Domesticnya maksudnya dalam negara Malaysia. Mungkin testing period lah. Tapi I think they are going to book more plane, they are gonna expand it. Dan saya rasa dia juga membantulah banyak kepada rakyat di timur Malaysia. Sebab setiap perayaan tu memang timur Malaysia tu, contoh daripada Sabah dan Sarawak akan buat bising. Betul. Chinese New Year atau Raya, dia orang nak beli tiket balik lawat keluarga, tapi harga penerbangan sesetengah syarikat penerbangan tu memang tinggi. Sebab dia orang ambil kesempatan lah. Tapi dia orang kata tak, sebab banyak orang beli pada masa tersebut. But there are only two company, either I beli Masker atau Asia kan. So saya rasa dengan Borneo masuk ke dalam industri penerbangan ni, dia membuka lebih banyak, dia membuka satu persaingan lah. The best price, the best services dan sebagainya. Tapi I personally, saya memang akan support Borneo lah. Di mana saya rasa kerajaan mempunyai satu kepentingan, bukan saja dalam aspek keuntungan, tapi juga aspek memberikan satu harga perpatutan lah kepada rakyat Sabah Sarawak lah. Seterusnya kita nampak tadi cakap bank, syarikat kapal terbang. Sekarang pelabuhan Bintulu Port. Bintulu Port tu sebenarnya di bawah pengurusan Ministry of Transport lah. Dan Sarawak, kerajaan negeri Sarawak telah pun berbincang dengan kerajaan persekutuan di mana diorang nak mahu mengambil alih Bintulu Port. Okay? Dan proses pengambil alihan ni masih sedang berjalan. Dan I rasa tahun ni diorang dah complete kot. Kenapa? Kenapa kerajaan negeri Sarawak mahu ada pelabuhan tersendiri yang bukannya di bawah kawalan kerajaan persekutuan? Kita kena tanya di mana rasional. Sebab tadi kita ada bincang REE, kita ada bincang gas, di mana Sarawak telah pun beralih kepada industri downstream. Maksudnya, saya ada mineral, saya ada gas, saya ada minyak. Sekarang kerajaan negeri Sarawak nak proses semua ni. Kita nak berlabur data, membuka kilang dan memproses barang-barang ni. Seterusnya, barang-barang ni lepas kita dah proses, kita lah jual. Kita tak nak jual dia punya mineral, tak nak jual dia punya minyak. Kita nak jual dia punya produk, the end product.
lubricant oil, minyak-minyak yang diproses sendiri. Gas tu kita tak nak jual gas, kita nak jual gas dengan tong. That's why diorang ada Petros. Ada tak Petros dekat sini? Ada. So gas distribution right ni memang dah kembali kepada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Gas Supply Ordinance. Maksudnya, dulu mungkin kita dengar dekat Sarawak ada Shell. Shell, satu syarikat minyak. Diorang nak dia memang enter into a JV lah, usaha sama dengan syarikat pengeksplorasian minyak di Sarawak, dan dia biasanya akan share profit. Sebab proses pembinaan loji-loji ni dia mempunyai risiko yang tinggi juga, dan kalau tempat tu tak ada minyak, habislah you punya pelaburan. Jadi biasanya syarikat-syarikat luar ni seperti Shell, lepas tu ada BHP, dia akan datang, dia tak akan buat sendiri, dia akan bekerja sama. Dulu sebelum Petros, dia orang bekerja sama dengan Petronas dan membuat pelaburan tu di Sarawak. Tapi sekarang, selepas Sarawak mengambil balik hak dia orang buat syarikat minyak baru dinamakan Petros. Dan seperti biasalah, I think sekarang pun ada beberapa kes yang berjalan di mahkamah lah, berkenaan Petros dengan Petronas, berkenaan dengan setengah agreement. Okay, jadi orang bersaing lah antara Petros dengan Petronas ni sebenarnya. Bukannya bersaing, tetapi ada sesetengah perjanjian yang telah pun dimasuki dan dia suka untuk tukar lah. Sebab hak tu memang sememangnya mungkin dibawa Petronas dan sekarang Petros nak ambil balik dan sebagainya. Itu mungkin kita boleh explore kemudian, mungkin dalam episod-episod yang akan datang. Tapi balik kepada Petros. Petros ni sebenarnya bermula 2017, tapi dia punya influence tu semakin bertambah selepas 2018. Sebab kenapa? Kita pertama lihat Sarawak telah mempunyai satu visi, dan Sarawak mempunyai satu visi dan roadmap tersendiri. Kita boleh lihat dalam Sarawak Gas Roadmap. Maksudnya dalam industri gas, dia orang extract itu gas. Dia orang nak dekat Sarawak itself, atau domestik lah, bukan Sarawak lah. Dia nak meningkatkan penggunaan gas daripada 6% kepada 30%. Maksudnya dia nak meningkatkan pembekalan. Dan jumlah ni kalau dia berjaya, dia akan meningkatkan hasil penjualan gas ni daripada 150 kepada 150 bilion atau 200 bilion. We are talking about billions. Sarawak punya visi dengan dia punya pandangan untuk tempoh jangka masa panjang memang sangat wide and big. They are thinking very big. And then kita boleh lihat pelaburan untuk sektor Petros. Petros, sebab tadi saya tunjuk statistik dah untung banyak bilion kan. They are reinvesting into maybe in their capital expenditure. Capital expenditure maksudnya capital lah. Mungkin membina lebih banyak loji dan semua tu. 2024 dia orang melabuhkan 1.94 bilion. Maksudnya 1.96 bilion ni dia akan membuka kerja-kerja apa? Kalau you bayangkan untuk upstream, you nak kerja-kerja, you nak bina loji, you nak bina kilang, dia akan membuka lebih banyak kerja-kerja engineering. So engineer dekat Sarawak ni akan mendapat projek-projek lah untuk bina lah. You can see they are spreading and they are sharing the wealth with the Sarawakian. 2025 dia punya pelaburan untuk Petros meningkat kepada 4 bilion. Can you see? They're talking about billion. Ini kalau yang lebih faham kepada ekonomi. It is actually a fiscal economy. Maksudnya kerajaan membelanjakan lebih banyak wang supaya wang-wang ni dia akan beralih di kitaran ekonomi di Sarawak. Of course, the company can be also some company from other state or whatever. Tapi kerja tu berlaku di Sarawak. They have to outsource. Beli besi dekat Sarawak. Kena beli material simen mungkin daripada Sarawak. Can you see? That's why Sarawak economy this few years memang akan berkembang lah. Yang kedua tu Johor lah. I'm also interested untuk lihat Sarawak lebih maju ke Johor. Itu adalah salah satu yang kita boleh explore kemudian.
Lepas tu kita lihat dekat Sarawak ni, dia ada 3 offshore site, 1,000 million trillion. Ini lebih kepada Petros lah. Dah ada 3 offshore Petros. Sebagai contoh, Adong Kecil Westview, yang target dia orang nak siap dekat 2025 ni. Rasanya dah siap lah. Lepas tu midstream. Midstream ni dia lebih kepada pembinaan pipe dan semua tu. Kita boleh lihat di Bintulu ke Sama Laju dengan pembinaan Miri gas plant. Kita boleh lihat sebenarnya hak gas dah dapat balik. Jadi negeri Sarawak ni dia memang nak memperluaskan dia punya gas pipe di negeri Sarawak supaya lebih banyak rakyat Sarawak boleh menikmati lah gas pipe ni lah. Bukan gas pipe, dia punya end product tu. Hasil dia. Betul. Okey, kita balik kepada tadi kita dah bincang kebanyakan ekonomi, mungkin pengambil alihan bank dan sebagainya. Kita balik kepada portfolio pemimpin-pemimpin Sarawak di peringkat persekutuan. Yang saya lihat di peringkat kabinet, kalau daripada parti PBB lah, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, dia memegang sebagai Menteri Peralihan Tenaga dan Kemudahan Awam. Dan ini dia memberikan kuasa kepada beliau untuk meluluskan lesson-lesson. Sebagai contoh, hidrogen yang saya katakan tadi, REE. So, you jangan datang kacau lah. Kita nak ini portfolio. We run our own state with the resources we want to expand. We want to build the downstream industry dan sebagainya. Kedua, Deputy Natural Resources and Environmental di bawah Datuk Seri Huang Tiong Si. Dia adalah salah satu parti komponen GPS lah. Dan kita lihat beliau memegang portfolio ni dan juga telah membantu. That's why you boleh lihat kenapa Sarawak dia buat banyak pengumuman kepada solar panel lah, hydrogen lah dan sebagainya. Dia orang memang ada satu vision how they want to develop Sarawak at least in the next 10 decades. Okay? Okay, kita balik kepada industri sektor pendidikan. Duit dah ada, syarikat dah beli, diorang dah buat banyak projek dan sebagainya. Dalam sektor pendidikan di Sarawak, Sarawak merupakan negeri pertama yang mengumumkan pendidikan percuma kepada rakyat Sarawak. Setakat ni yang program free education ni kita nampak di Sarawak ada 6,694 pelajar Sarawakian yang layak mendapat pendidikan percuma dan diorang masuk ke universiti yang top di Sarawak. Sebagai contoh, Swinburne University Technology Sarawak, Curtin ICATS University College. Dan target kerajaan negeri Sarawak adalah untuk meningkatkan jumlah 4,000 pelajar ni kepada 10,000. Imagine satu kos 20,000. Berapa banyak dah. But the Sarawakian government is willing to spend for their own people. Kalau 10 tahun lepas kita cakap, you fight me and fight that. Tapi we can see now, kerajaan negeri Sarawak, dia akan melabuhkan balik kepada orang-orangnya sendiri. Itulah yang balik kepada fokus yang saya start tadi. Why they are asking for first Sarawakian or Sarawakian first dengan MA63. Saya harap sharing ini dia boleh memberikan satu pandangan kepada parti-parti atau kerajaan-kerajaan negeri lah. You really have to fight for your own state lah. Sebab yang ini berkaitan dengan REE dan sebagainya, hak mineral atau tanah di bawah bidang kuasa negeri. Jadi tak boleh selalu bergantung kepada kerajaan persekutuan. So hari ini I rasa saya tak nak masuk isu ini. Saya akan tamatkan kita punya session untuk podcast hari ini sebab hari ini heavy juga dekat perbincangan berkaitan dengan kerajaan negeri Sarawak. Kalau kita ada peluang,
kita akan masuk mungkin kepada arena politik Sarawak dan sebagainya. Mungkin ada isu juga sebagai penambahan kerusi di DUN Sarawak yang kita belum explore, sebab saya dah check news tu, so far SPR belum ada apa-apa update lah. Tapi itu akan menjadi salah satu topik utama yang kita akan bincangkan pada episod akan datang. Sekiranya anda berasa podcast ni dia ada beneficial, tolong share, like dan komen, dan bagi tahu juga kita apakah topik yang anda nak kita explore untuk episod podcast Lawyer Dylan akan datang. Saya Dylan dan Indah Hidayah. Sekian, terima kasih.